Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Encik Zahir yang menjadi pengawal keselamatan lah selama 7 tahun lah di sekolah ni. Jadi Encik, soalan yang pertama yang saya ingin menembual adalah berkaitan dengan apakah tugas utama Encik di sekolah ini sebagai pengawal keselamatan? Okay. Tugas kita yang utama tu ialah nak masuk pintu pagar utama ni kan. Lawat masuk, ambil laporan buku lawat. Lepas tu pastikan lah setiap keluar masuk waris. Waktu pagi kan, waktu balik sama. Lepas tu kunci jam lah. Kunci jam, blocking 2 jam sekali. 2 jam sekali. Kalau malam pun kena agak lah. Malam kena. Okey. Lepas tu keluar masuk kan. Lepas tu contoh kalau macam ada, biasa ada camp kat sini. Ada camp macam camp unit beruniform ke. Tak pun macam pelajar mai sekolah ni pada waktu malam ke ada? Kelas tambahan ke? Kelas tambahan ada. Ada kelas tambahan lah dulu. Jadi apa tugas cik kira jaga walaupun mereka ada pun cik kena pergi kunci jam lah? Ada. Kira cik kerja 24 jam ke? Macam mana? Ya, 12 jam lah. 12 jam, lepas tu ganti pula dengan shift lagi. Okey. Baiklah, untuk soalan yang kedua pula, saya nak tanya berkaitan dengan kerjasama cik, lepas tu dengan sokongan cik lah terhadap warga sekolah, pentadbir ke, guru-guru ataupun murid lah. Macam mana hubungan cik antara mereka ni? Sekolah tu kita kena baik lah. Betul. Ya, harapan kita kena ikut. Buat kurang lah, setiap sekolah tak sama. Sebelum ni cik pernah sekolah lain sama lah? Sekolah lain banyak juga. Kalau sekolah ni cik kena bagi kerjasama, perlu arahan lah. Ikut arahan. Okey. Untuk soalan yang terakhir lah, dalam sepanjang cik bekerja 7 tahun lah kat sekolah ni kan, apakah cabaran utama cik dalam bidang ni lah? Cabaran macam biasa ada kebakaran ke, macam mana ke? Kebakaran biasa berlaku juga, tapi bukan shiftnya, shift partner satu lagi. Bakar kat mana? Kantin sekolah. Itulah cabaran pun. Kalau untuk cik pula, cik pernah hadapi cabaran apa? Cabaran dia macam pecah sekolah masuk baru ni. Baru ni? Bulan puasa baru ni. Tak biru. Kira memang orang sungguh lah? Memang orang sungguh. Kira waktu tu cik duduk kat pengawal keselamatan lah. Macam mana cik boleh tahu kata kejadian tu berlaku? Kejadian berlaku pagi. Sebab minggu tu cuti hari sambut. Awal puasa tu ada cuti. Cuti 3 hari. Sebab saya ambil ada shift, saya tak cek pagi. Saya harap kat dia. Pagi Ahad buka sekolah. Cikgu pada buka baru tahu. Selerok lah. Dia masuk ke tingkap. Tingkap belah ni? Kat depan ni, tingkap dia ada gerai. Betul. Salah tu gerai tu. Dia gitu, untuk emergency gerai. Dia nak mati, dia tak sil mati. Siapa pun tak tahu. Roti tengok dia tahu, guru pun tak tahu. Dia tu boleh buka. Tapi dia tahu lah. Dia hebat. Kalau dia lama dah lah, kita tengok. Jadi benda apa yang hilang? Kali curi ada kecurigaan. Dia cari duit saya, benda dia tak hilang. Rosakan lah. Rosakan? Dia terima lama-lama rosak tu. Jadi duit yang dijumpa tu lah, duit dia dapat tak? Duit dapat tak banyak lah. Dapat tak banyak? Dalam berapa ribu? Tak habis 1,000? Tak habis sikit lah. 20 dia. Dia memang memerlukan duit lah. Yang tu lah cabaran utama lah. Lepas tu jadi sepanjang cik bekerja ni lah, cik nampak apa perubahan ataupun
cadangan lah cik terhadap sekolah ni. Mungkin kena buat pintu sekolah lagi satu ke macam mana. Sebab kita dapat tahu ada satu ni ya pintu sekolah kan. Satu ya. Jadi apa cadangan cik lah. Kalau cik tengok untuk menjaga keselamatan ni, apa cadangan cik? Macam saya tengok memang banyak dah kelengkapan apa jadi jadi cadangan cik lah untuk menjaga keselamatan warga sekolah ni. CCTV yang kurang. CCTV tempat ni belakang ni semua perumahan. Betul. Semua jadi kebanyakan semua pusat hitam lah ni, kota hitam. Betul. Pecah ni. Jadi cik pun tak ramai kan. Jadi perlukan CCTV lah. Yang tu saja cik rasa kena ubah pun kan. Yang tu lokasi hitam tu kena bagi lampu cepat sikit lah. Lampu. Betul. Ni lampu jalan pun dah banyak rosak. Perlu Gelap. Kalau tak buh baru pun baiki yang lama kan. Betul. Yang tu memang penting lah. Saya rasa penting CCTV dengan lampu kan. InsyaAllah benda tu. Kalau ni cik pernah suarakan tak dekat pentadbir ke apa? Tak apa. Okey. Saya rasa setakat itu sajalah temu bual saya bersama dengan Cik Zahir. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih Cik. Ya. Okey. Terima kasih.